Okey, cerita dia macam ni. Aku ada kerja tetap. Biasa je, 9 ke 5, masuk pejabat buat kerja, balik rumah. Gaji pun tak besar tak kecil. Cukuplah nak bayar sewa bilik, ansuran motor, minyak, makan, ada sikit lebih nak belanja diri sendiri. Hidup aku kira okey. Tak mewah, tapi tak terdesak sangat. Tapi satu benda yang pelik, tiap hujung bulan, akaun bank aku mesti tinggal ciput. Kadang tinggal 10, kadang tinggal dalam 30. Pernah sekali tinggal 97 sen. Aku ingat lagi, masa tu aku nak beli roti, kad debit tak lepas. Rasa macam dihina mesin ATM. Padahal awal bulan rasa macam raja. Gaji masuk, terus bayar semua benda wajib, sewa, bil api air, ansuran motor. Lepas tu belanja sikit, beli groceries, reward diri dengan makan sedap. Maybe sekali 2 minum Starbucks, sebab konon deserve. Lepas tu minggu kedua, kawan ajak makan luar. Ajak lepak mama. Ada birthday member, patut share beli kek, share hadiah. Kena keluar duit juga. Masa tu fikir, tak apalah, bukan selalu. Tapi dalam diam, dompet makin nipis. Masuk minggu ketiga, mula rasa sempit. Scroll bank app, tengok baki, terdiam. Mamjubulam je, baru 15 hari bulan. Mula jima je. Masak telur dengan kicap jadi menu harian. Mula kira tol, minyak, parking, semua benda rasa mahal. Minggu keempat, aku dalam mode survival. Magi jadi penyelamat. Kadang rebus 2 bungkus, campur telur supaya kenyang sampai malam. Kad debit aku masa tu tak ubah macam prop je. Ada, tapi tak guna. Guna takut tak lepas. Skrip ni ulang tiap bulan. Gaji masuk, rasa lega. Belanja patut, lepas 2 minggu, mula cemas. Hujung bulan makan magi. Bila aku borak dengan kawan-kawan, semua pun cerita sama. Semua kerja tetap, semua gaji tetap. Tapi semua pun tengah tunggu slip gaji macam nyawa bergantung dekat situ. Paling kelakar, bila aku cek balik transaction history penuh dengan benda kecil. RM50 teh ais, $12.90 GrabFood, RM19 Shopee Flash Sale, $9.90 Netflix. Masa beli rasa alah sikit je. Tapi bila campur semua macam bayar ansuran rumah. Aku mula sedar, bukan aku je. Ramai yang rasa benda ni. Kita kerja kuat ada gaji tiap bulan, tapi hujung bulan tetap minus. Bukan sebab kita malas, bukan sebab kita tak usaha, tapi sebab duit keluar senyap-senyap macam pencuri. Masa tu aku mula fikir, ni normal ke? Otak semua sebenarnya tu, itu peranasial. Tanpa sid. Aku dulu memang yakin, masalah aku adalah gaji aku tak cukup. Setiap kali hujung bulan poket kering, aku terus blame satu benda. Kalau aku gaji besar sikit, confirm aku tak struggle cam ni. Aku ulang ayat tu tiap bulan dah jadi comfort zone. Sebab bila kita salahkan gaji, kita rasa kita tak salah. Kita rasa kita mangsa keadaan. Padahal, dalam diam, aku tengah sabotaj diri sendiri. Mula-mula aku sedar benda ni masa aku tengah scroll Twitter. Tengah-tengah boring tunggu lampu isyarat hijau, aku terbaca satu tweet. Simple, satu baris je. Masalah kewangan bukan selalu sebab gaji kecil. Kadang sebab perangai belanja. Aku baca, aku gelak kecil. Dalam hati aku kata, yelah tu, trylah hidup dengan gaji aku dulu. Tapi entah kenapa ayat tu melekat. Balik rumah malam tu aku duduk sorang-sorang. Buka phone, buka apps bank. Aku scroll balik transaksi bulan lepas. Serius, masa tu aku rasa macam kena sedas atas kepala. Bayangkan, tak ada pun satu pembelian besar. Tapi bila aku kira semua benda kecil yang aku anggap tak apalah sikit je, jumlah dia jadi macam bayar kereta. Contoh RM60, nasi lemak ayam sambal lebih, beli tiap hari. RM30 teh ais setiap petang, kadang 2 gelas. RM12.90 food delivery sebab hujan malas keluar. RM40 kopi botol masa isi minyak. RM20.90 Shopee. Beli benda yang tak pernah buka pun. Aku buka kalkulator. Campur satu-satu. Lebih cucu latos. Dan itu baru yang aku sedar. Belum masuk cash out kat mama. Beli jajan derma dekat TikTok live yang aku tak ingat pun buat. Aku termenung. RM200 tu boleh jadi simpanan. Boleh tolong mak kat kampung. Boleh bayar ansuran PTPTN. Tapi sebab perangai aku, duit tu hilang hari demi hari, senyap-senyap. Yang paling buat aku tersentap, aku teringat kawan aku, si Hafiz. Dia kerja tempat lain. Gaji dia, jujur cakap, lagi rendah dari aku. Tapi setiap kali borak, dia relax. Tak pernah gelabah hujung bulan. Siap ada simpan sikit untuk travel. Aku pernah tanyanya, bro, kau macam mana boleh survive dengan gaji macam tu? Dia jawab, sebab aku tahu aku tak mampu, so aku hidup ikut kemampuan. Aku tak ikut orang. Dia cerita, mula-mula susah juga. Tapi dia paksa diri buat bajet. Asing duit lepas gaji masuk, ada kategori sewa, makan, minyak, emergency. Yang best part, dia bukan kedekut. Dia still enjoy hidup, tapi dia rancang. Kalau nak beli benda mahal, dia tunggu. Bukan tiba add to cart terus. Masa dia cerita,
Aku rasa malu. Sebab aku ni gaji okey, tapi belanja macam tak ingat dunia. Penat sikit, reward. Stress sikit, reward. Sales sikit, reward. Kononnya self-love. Tapi akaun bank aku makin nazak. Lepas tu aku mula perasan, aku bukan seorang je. Ramai orang yang ada gaji tetap, kerja elok, tapi hujung bulan makan megi. Bukan sebab miskin, tapi sebab tak reti kawal duit. Kita tak pernah betul-betul belajar pasal duit. Kita kerja, dapat gaji, belanja ikut mood. Tak tahu beza antara perlu dan nak. Kita ingat selagi ada duit dalam bank, selagi tu boleh belanja. Tapi sebenarnya, kita tengah gali lubang sendiri. Malam tu aku termenung panjang. Aku tanya diri aku sendiri, kalau aku terus macam ni, umur 40 pun aku masih makan Maggi ke? Kalau aku tak ubah, sampai bila aku nak hidup tunggu gaji masuk? Dan untuk pertama kali dalam hidup aku, eno stroke me. Doth, tena. Bobhe family. Okey, selepas aku sedar yang masalah sebenar bukan gaji aku, tapi cara aku urus duit, aku tahu aku kena buat sesuatu. Sedar je tak cukup kalau tak bertindak, kan? Macam kita tengok hujan lebat tapi tak bawa payung, basah juga. Jadi, aku mula buat satu benda yang nampak simple tapi aku abaikan selama ni, bajet. Mula-mula aku rasa macam, buat bajet ni susah ke? Tapi sebenarnya, tak susah mana. Aku cuma buat 3 kotak dalam kepala. Duit wajib macam sewa, bil elektrik, air, ansuran motor, dan lain-lain. Ini yang wajib bayar. Duit makan dan transport, makanan, minyak motor, Grab, transport ke kerja. Duit hibur diri, ni untuk kita reward diri, tapi kena kawal supaya tak terlebih. Aku set target paling simple. Tak boleh guna lebih dari yang aku rancang. Kalau boleh cuba simpan sikit-sikit walaupun sikit sangat. Mula-mula memang susah. Terasa terseksa sikit sebab aku kena kira setiap ringgit keluar masuk. Kadang teringin beli kopi kat kafe, tapi aku fikir balik. Nak beli kopi ni betul-betul perlu ke? Atau aku nak lari dari stres? Aku mula tukar kopi kafe tu dengan kopi yang aku buat sendiri kat rumah. Rasa tak sama, tapi lebih jimat. Kalau dulu aku selalu order food delivery sebab malas masak, sekarang aku mula belajar masak benda simple macam telur dadar, Maggi campur sayur, nasi goreng. Memang tak mewah, tapi kenyang dan jimat. Shopee flash sale, itu memang aku kena cuba kawal gila-gila. Aku uninstall apps tu supaya tak mudah tergoda nak beli barang yang aku tak perlu langsung. Perubahan ni memang perlahan dan tak mudah. Ada masa aku terlepas juga, beli benda yang tak patut, tapi aku belajar untuk tak putus asa. Kalau terlepas, aku cepat-cepat reset dan buat plan baru. Lepas beberapa bulan, aku mula nampak hasilnya. Baki akaun bank aku masa hujung bulan tak kosong sangat macam dulu. Aku mula ada simpanan walaupun sikit. Kadang RM50, kadang RM11. Bukan jumlah yang besar, tapi cukup untuk buat aku rasa lega sikit. Yang paling penting, aku tak stres tiap hujung bulan dah. Tak ada lagi rasa risau tengok baki bank. Rasa tenang sebab aku tahu aku dah mula ambil alih kewangan aku sendiri. Dan yang paling best, aku belajar satu benda penting. Bukan semua benda yang kita nak tu, kita betul-betul perlukan. Kadang kita beli sebab ikut nafsu, sebab nak rasa happy. Tapi itu cuma sementara. Kalau kita belajar kawal, hidup jadi lebih simple dan lebih bermakna. Jadi kalau korang tengah rasa macam aku dulu, gaji cukup-cukup makan tapi tiap bulan negatif, jangan risau. Kita semua boleh ubah kalau kita mula dari sekarang. Kita cuma perlukan sedikit kesedaran dan perubahan sikit-sikit. Mula dengan tengok balik tabiat korang. Buat bajet mudah. Rancang duit masuk keluar. Duit tu kalau kita jaga elok-elok, bukan musuh. Dia boleh jadi kawan yang bantu kita hidup lebih tenang. Percayalah, pengen si ini, berwaiser from his moment on the Zipon.